Warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sini ada sebiji sebi ni. Jadi sebi ni saya tukar elektronik pump dengan throttle body. Okey, kita nak beli throttle body nak restart dia balik. Ini saya pakai ODB scanner. Jadi kalau kita nak start dia balik, kita kena buat banyak kali. Nampak? Lepas tu buat lagi sekali. Kalau boleh buatlah 3-4 kali, dia tak ada masalah. Sebab dia potong CB ni dia kena buat 4 kali ke 5 kali, sebab dia very besar. Nampak okay. Jadi yang mana tukar throttle body ataupun servis sendiri pakai intake cleaner tu, flywheel tengah ni kalau boleh janganlah diusik. Ada sekarang kereta anda mengerang, mungkin hari ni tak kena, mungkin 2-3 hari kena. So flywheel tu dia sensitif, boleh sentuh tapi jangan tekan. Jadi ni cara saya buat, tapi saya pakai ODB scanner. Dan juga tadi saya tukar elektronik pump robotik sebiji tapi saya tak dapat nak buat video dia sebab saya kena kabut buat tepi breakdown tepi jalan. Jadi yang mana nak perkhidmatan nak tu boleh DM saya di area Selangor. Di area Semenyi dan juga Ceras Selatan dan juga Kajang. Dan jauh-jauh tu saya boleh pergi, bukan tak ada masalah. Cuma kita akan ambil charge lebih sikit macam tu je. Jadi buat masa ni, yang mana nak perkhidmatan saya tukar segala part, tukar clutch plate ke, buat top covers ke nak buat tukar segala-galanya lah, boleh ni. Saya pun juga jual spare part CB, ada yang second, ada yang baru. Jauh kita COD, InsyaAllah tak ada masalah. Itu saja video saya. Sekian, terima kasih.